Saya ni orang yang sangat berada. Pagi saya berada kat dapur, petang saya berada kat bilik air, malam saya berada kat bilik. Sangat berada kan? Berada sangat. Welcome to Kepo Kitchen by MP Asia. Di mana kalau korang tak pandai masak pun tak ada masalah sebab Kepo je lebih macam kita. Hari ni kita nak buat apa? hari ni kita nak masak ayam glaze nenas. Okey, dan bahan-bahannya ialah First kali kita panaskan kuali dulu, lepas tu kita masukkan minyak. okey, mula-mula kita goreng ayam popcorn tu dulu Ya, betul. Kita goreng sampai kekuningan. Yes. Dah masak dah. Dah masak dah. Next dia kita masukkan sos tiram. And then you kacau-kacau sikit. Kacau-kacau. Okey. Lepas tu kita ada masukkan kicap sikit. Okey. Rempah kari sikit. Cili powder. Rempah cili. Okey, Okey, ini apa okay, Kak? ini adalah madu. Madu. Kita suka madu tapi tak suka dimadukan. Okey, dan kita akan masukkan yang ni yang paling penting dia. Ya, apa tu? Jus Nenas MD2 by NP Asia. Kita masukkan cube nenas. Tahu tak, it takes 14 months for MD2 pineapple fruit to grow. 14 months? Lamanya. Tapi kalau nak minum, sekejap je Siap. Jadi apa lagi korang try lah. Kalau korang suka video ni, jangan lupa nak share, like, follow page kita orang dengan page NP Asia. Until the next one, kita Selamat berbuka puasa. kita ucapkan kepada semua selamat berbuka puasa from Kepo Kitchen by NP Asia.